Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikhail Ansyi Zakirin dan saya Muhammad Naufal. Kami kru TVDP. Pada hari ini SMK Datuk Perdana telah mengadakan majlis sambutan Hari Raya dan Jana Dana PIBG. Mari kita saksikan. Saya dalam seketika melaksanakan mesyuarat PIBG SMK Datuk Perdana kali ke-23 bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mikhail Ansyi Zakirin, wartawan TVDP. Bersama saya kali ini boleh memperkenalkan diri. Okey, saya Cikgu Asmariza dari SMK Zainab, ibu kepada Muhammad Faris Akram dan Muhammad Fahmi Hamzah. Okey. Baiklah cikgu, bolehkah cikgu saya menanyakan sedikit soalan kepada cikgu? Ya, boleh. Silakan. Apakah perasaan cikgu apabila hadir ke dalam majlis yang indah dan juga suasana yang amat gembira, iaitu majlis sambutan Hari Raya dan juga Mesyuarat Agung PIBG serta dana PIBG? Okey. Terima kasih Mika. Pertama kalinya saya berterima kasih kepada pihak sekolah, PIBG dan juga guru-guru, pentadbir kerana menjemput kami sebagai ibu bapa sebagai tetamu untuk majlis Mega Raya Madani untuk hari ini. Dan sesungguhnya majlis ini terlalu meriah disebabkan dengan kedatangan ramai ibu bapa dengan perjumpaan pelajar-pelajar bersama guru-guru dan dengan satu harapan moga boleh dipanjangkan untuk tahun-tahun hadapan. Okay, terima kasih. Itu saja. Terima kasih cikgu atas perkongsian itu sebentar tadi. Okey, terima kasih. Sekian sahaja daripada saya, wartawan TVDP. Hari ini hari